Jadi saya terangkan secara ringkas apa yang dia cerita dalam tu. Dia cerita, dia kata dia telah ditekan sejak akhir tahun 2025. Okey. Akhir tahun 2025. Dan saya kira kalau saya tengok kronologi yang dia cerita tu, sebelum daripada Bloomberg keluarkan cerita berkenaan dengan korporat mafia ni. Jadi dia cerita, pertamanya dia kata kenapa dia tu ditarget menjadi orang untuk dikenakan sabitan pertuduhan sebagai seorang korporat mafia. Dia kata sebab saya memegang saham syarikat apa tadi? Newji. Saham syarikat Newji. Okey. Saham syarikat Newji. Saya pun dah. Newji ke NXG? Saya pun dah ni lah. Okey. Saham syarikat tu lah. Saham syarikat Newji tu. Di mana dia menceritakan bahawasanya NXG. Saya tengok balik. NXG. Tak maaf, kami tak hafal nama-nama korporat ni. NXG. Dia cakap kenapa saya di target. Dia kata sebab NXG ni rupanya pada penghujung tahun 2024, okey, nak masuk 2025, NXG telah memperoleh kontrak daripada kerajaan.